Polis pun tak boleh, orang kata, nak berunding. Betul. Pihak berkuasa nak berunding dengan Along. Kau gila ke apa? Sebab saya pernah tanya kan, cik, kalau Along-Along yang datang pejabat saya ni, kenapa saya tak boleh tangkap dia? Polis cakap apa? Kita terpaksa buat kerja polis, berunding, lepaskan mereka daripada cengkaman. Paling best sekali dengan Tuan Encik, kita bayar ikut kiraan saya, bukan bayar ikut apa yang Along minta. Tapi ada juga yang di luar sana bodoh. Ada je setiap hari orang kena tipu. Orang-orang yang bekerja hebat-hebat ni, mereka pun kena tipu. Sebab apa? Macam mana kita nak tahu bezanya pinjaman yang sah ataupun tidak sah? Mereka tak tahu. Sebenarnya senang sahaja. Kita nak masuk bulan Ramadan ni tau. Kita bangsa Melayu ni kadang sedih juga melihat nak pakai duit kena buat bayaran. Kita nak buat pinjaman, mereka minta kita duit macam tu, kita terus stop. Along ni kebas sangat ke dari segi diorang? Susah sangat nak ditangkap. Mana ada Along kebas? Siapa cakap senang je nak tangkap Along ni? Tapi kenapa sampai sekarang Along ni masih buat ugutan yang sangat melampau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali ke Dep Podcast. Pada hari ini kita ingin mengulas satu topik yang sangat menarik yang berkenaan dengan skamer. Lagi-lagi sekarang ni musim perayaan Cina dan juga untuk umat Muslim, kita ingin menyambut bulan Ramadan. Ramai mangsa dan masyarakat di luar sana yang mana terjerat dalam skamer ni. So kita bersama dengan Tuan EJ, Encik Dato' Ain Jaafar sebagai Presiden Pertubuhan Warisan Rakyat Prihatin Malaysia dan juga merangkap kita punya CEO daripada JAJ Consultant. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Macam mana Tuan, sihat Tuan hari ni? Sihat, Alhamdulillah. Nampak lebih segak Tuan pakai baju Melayu Ya, Alhamdulillah. Sebab kita nak menyambut bulan Ramadan kan. Tuan EJ, Along ni kebas sangat ke dari segi diorang? Susah sangat nak ditangkap. Mana ada Along kebas? Siapa cakap senang je nak tangkap Along ni? Tapi kenapa sampai sekarang Along ni masih buat ugutan yang sangat melampau kepada peminjam? Dia macam ni lah. Sebenarnya kan, kadang-kadang saya pun nak tanya juga pihak polis kan. Sebab saya pernah tanya kan, depan awak saya tanya, cik, kalau Along-Along yang datang pejabat saya ni, kenapa saya tak boleh tangkap dia? Polis cakap apa? Kan, awak sini dengar polis cakap apa. Macam mana kita nak pastikan dia itu Along? Itu pertama, betul lah polis cakap. Yang kedua, kita nak buat tuduhan atas apa? Kan? Sebab dia datang, dia bukan buat kekerasan atas Tuan Encik, ataupun dia tak ada buat kekerasan pada peminjam, pengadu Tuan Encik. Dia tak ada buat. So kita nak cas atas apa? Atas pinjaman wang tanpa lesen, Encik. Saya bagi tahu. Dia kata, siapa yang suruh dia pinjam? Pengadu. Pengadu yang pergi cari dia, bukan dia datang kat pengadu. Nampak? That's why lah, kalau kita tengok, diorang dah tak panggil perkataan Along tau sekarang. Along dah tak ada. Along-Along ni sesuai kepada mereka yang baling api, baling cat, buat ugutan bunuh, ini Along. Tapi Along-Along ni dah susah dah sekarang nak jumpa. Dia macam kita main puzzle. Kalau kita angkat tak kena, kalau kita angkat kena. Itu. Ini Along, kalau kita dah terangkat dapat pinjam 100 kena bayar 20,000. Ini Along. Along plus scammer. Kalau yang biasa-biasanya dekat WhatsApp, pinjam 1,000, dapat 800, dapat 500, ini Along-Along yang jenis orang kata friendly loan. Mereka akan buat ugutan daripada segi jerit-jerit bila dia orang call kita. Tapi mereka akan cakap, wah, you mau main kita you siap you tunggu rumah, you siap-siap tunggu I sampai. Tapi ada tak pernah dengar pengalaman kita selama ni kita berurusan dengan Along, kita pernah tak dengar Along-Along yang macam ni yang saya katakan, mereka kata, saya mau bakar rumah you? Ada tak? Tak ada kan? Ada Along yang cuba bercakap macam tu, tapi Along yang bagi 100, 200 minta 20,000. Ini Along. Along sebenarnya, kalau Along ni bukan dia kebal dalam undang-undang, dia tak kebal pun dalam undang-undang. Sebenarnya pada kes tu sebut, kalau kes itu boleh dibicarakan, boleh diambil action, dan pihak polis, saya yakin kekuatan PDRM kita, kepakaran, kehebatan PDRM kita, saya yakin mereka akan cuba buat tangkapan. Mereka dah dapat bukti. Dan kita sebagai mangsa ni, sebenarnya mangsa Along ni, nak buat report tu, buatlah report betul-betul. Bukan report covering, bagi maklumat secara detail. Bagi detail betul-betul. Sekarang kita dah start buat draft report kan. Kita dah tolong bantu mangsa-mangsa, dan kita ajar mereka ni supaya pihak polis buka kertas siasatan untuk Along-Along yang dah bayar lebih. Draft report untuk kita hanya yang dah bayar lebih saja. Contoh, dia dah bayar lebih daripada
on hand dia lebih 200 ke, lebih 1000 ke, masih dia minta, kita tetap akan bantu masa ni untuk draft report. Tuan AJ ada juga bercakap tentang friendly loan, yang mana kita tahu alun-alun sekarang ni orang kata sangat bijak dari segi undang-undang juga ni. So dia tahulah yang mana kalau buat bakar rumah apa semua tu macam tak mendatangkan hasil pun sebenarnya. Kan mindset diorang ni Tuan AJ hanya nak duit saja. So sebenarnya friendly loan ni legit tak dari segi undang-undang ni Tuan AJ? Mereka ni dikatakan pinjaman haram. Okey, pinjaman haram. Macam kita tengok orang berniaga kan, yang tak ada lesen, yang buka tapak, macam lebih kurang macam tu. Kesalahan tetap kesalahan. Harus dihukum. Saya tak boleh nafikan perkara itu. Cuma saya di sini membantu orang supaya diri mereka tak dimudaratkan. Saya bebas mereka ini daripada cengkaman alung. Betul, orang itu disabitkan kesalahan kerana memberi pinjaman wang tanpa lesen. Ada akta-akta dan mahkamah sendiri boleh hukum mereka. Tapi untuk saya ni, saya berunding untuk mangsa bebas daripada cengkaman ahlong. Ini niat saya. Okey, mereka ni mana-mana buat pinjaman tak ada lesen, tak sah. Mereka macam ibarat kata diorang buat kedai tepi jalan, peniaga-peniaga tepi jalan, goreng pisang apa semua tu tak sah. Harus dihukum, mesti kita hukum dia. Betul tak? Betul. Tapi jangan menanyanya orang. Maknanya kau dah buat pinjaman haram, tak ada lesen. Orang yang ada lesen pun kena ada deposit dekat KPKT 2 juta baru dapat lesen KPKT, baru dapat lesen money lender. Tapi alung-alung ini menggunakan kesempatan buat iklan-iklan bodoh, kemudian bagi, betul, customer nak pinjam 5,000, kau bagi 4,5. 4,5 kau suruh bayar 20,000, 15,000. Benda ni tak masuk akal. So kita kalau nak kata nak cantas, kita boleh cantas. Kalau perlu dihukum, kita serahkan kepada pihak berkuasa, hukum mereka. Macam saya, benda tu saya tahu adalah kesalahan. Dia buat pinjaman wang tanpa lesen. Tapi orang mangsa ni datang pada saya tau, merayu-rayu minta tolong. Adakah saya sebagai pihak persatuan harus tendang, harus halau, suruh dia pergi laporan polis? Laporan polis tetap laporan polis wajib. Tapi polis pun tak boleh, orang kata nak berunding. Betul. Pihak berkuasa nak berunding dengan alung. Kau gila ke apa? So dia cari orang-orang macam kita ni, yang mana kita terpaksa buat kerja polis, berunding, lepaskan mereka daripada cengkaman. Paling best sekali dengan Tuan AJ, kita bayar ikut kiraan saya, bukan bayar ikut apa yang Along minta. Jadi Tuan AJ kita pun tahu yang mana Tuan AJ dekat sini berunding dengan Along. So maksudnya berunding ni bukanlah sebabkan kita ingin mengauk keuntungan, tak ada. Tapi disebabkan niat ikhlas kita memang betul-betul ingin membantu masyarakat. Along. Betul. Jadi penonton-penonton di luar sana, anda yang mengalami masalah Along, anda kena tekanan daripada Along sampai Along ni ingin datang ke rumah anda, membuat ugutan-ugutan yang sangat-sangat teruk sehingga mengakibatkan keluarga anda berantakan, memudaratkan ahli keluarga anda. Jadi anda tahu nak cari siapa? Cari Tuan AJ. So tekan butang, klik link di bio. Terima kasih semua. Kita sudah hadir ke penghujung rancangan. So sebelum kita akhiri kita punya Dep Podcast pada hari ini, jangan lupa tekan like, follow, share dan subscribe. Jika anda ada masalah berkaitan dengan kes-kes sivil, yang sebagai contoh tentang hutang-hutang bank ni lah, dan juga kes Along dan pinjaman wang berlesen, anda tahu nak cari siapa? Cari Tuan AJ. Klik link di bio dan jangan lupa walk in sahaja.